Kerajaan tidak pernah meminggirkan hak mana-mana penduduk miskin bandar yang mahu menikmati hidup lebih baik, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata pembinaan projek perumahan kekal bagi penduduk Rumah Panjang Bukit Kiara menjadi contoh dan bukti bagaimana hak penduduk miskin bandar dapat diadili biarpun mereka perlu menanti lebih 40 tahun untuk mendapatkan penempatan kekal. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk Rumah Panjang Bukit Kiara di Kuala Lumpur hari ini. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanahyuh dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan. Projek tak besar. Ya. Bukan projek besar. Tetapi kesannya dari segi sejarah besar. Bukan saja di Malaysia. Bayangkan di mana-mana negara. Kelompok miskin, bandar, di rumah panjang begini rupa, berhadapan dengan tekanan perumahan yang ngemahligai keliling, dengan nak jaga hutan, tak pernah menang dalam sejarah dunia. Alhamdulillah, di sini saudara-saudara menang kerana pertahankan hak dan undang-undang.